amalan sebelum kita nak laksanakan salat tahajud? Pertama, kita baca tasbih 10 kali. Tasbih selepas daripada kita solat biasa. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 10 kali. Yang kedua iaitu tahmid 10 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan yang ketiga takbir 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang keempat iaitu tahlil. Sama ada tahlil yang kita baca selepas daripada solat. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Ataupun tasbih tahlil yang kita baca yang selepas solat ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selepas kita baca tahlil, maka bacalah istighfar. Kalau guru kami dia suruh baca istighfar yang menyeluruh kepada mak ayah dan sekalian umat Islam. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Sebab di dalam sebuah hadis, siapa yang membaca dua zikir ini, tahlil dan istighfar, lalu ia berdoa, maka Nabi kata mustajab doanya. Mustajab doanya. Kerana pada 2/3 malam maka terbuka pintu langit dan Allah memerintahkan siapa yang berdoa, maka aku kabulkan doanya. Siapa yang meminta ampun, aku ampunkan dosanya. Sebab itu anugerah dan hadiah daripada Allah pada 2/3 malam ini amat besar. Maka kerugian yang besar bagi orang yang tidak merebut peluang ini semasa hidupnya. Kerugian yang amat besar pada siapa-siapa yang tidak mengambil peluang ini di dalam hidupnya. Sebab itu di dalam Al-Quran, antara orang yang menyesal besok di padang mahsyar yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, satu, iaitu orang yang tidak mengikut Allah dan Rasul. Dua, orang yang tidak bersahabat dengan sahabat yang saleh. Tiga, orang yang tidak berbuat amal saleh. Mereka mengatakan alangkah ruginya kami semasa di dalam dunia ini kami tak buat amal saleh dengan sepenuh-penuhnya, dengan sebanyak-banyaknya. Sebab besok di padang mahsyar maka tidak ada jalan untuk kita berbuat amal saleh.